Yang penting harapnya insya-Allah apa yang kita faham tu kita intend untuk amalkan lah, dan because that's the purpose of ni. Dan siapa yang daripada Islam sebelum ni, harapnya masih ingat lagi lah yang kita cover ayat-ayat syurga. Siapa ingat lagi? Kan sebab ayat-ayat syurga dalam Quran ni kalau kita tengok, ni insya-Allah kalau yang siapa belum cover kita akan cover nanti. Tapi boleh cover sendiri je. Setiap kali bila baca ayat Quran, bila jumpa je Allah cakap pasal jannah ke apa, dia ada beberapa karakteristik. Satu, Allah describe bestnya dia tu. Dia bukan just fakta, oh dia syurga, tapi sungai, bidadari, buah kan. Dia macam menyebabkan kita terliur. So tu satu. Okay, kita macam, wish aku nak lah. Yang kedua, bima kuntum ta'malun, bima kuntum taf'alun. So kita akan merasa macam, balik-balik untuk orang yang beramal, untuk amal. Bukan orang yang ilmu banyak, bukan orang yang faham banyak, tapi orang yang beramal kan. So dia jadi macam, so kalau kita faham banyak pun, Allah cakap udkhulul jannah bima kuntum ta'malun kan. So sebab tu kita nak buat So harapnya itulah niat kita, dan passion kita nak masuk syurga tu menyebabkan kita amalkan semua yang kita tahu. Wallahu a'lam.